Rasulullah SAW telah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat terhadap pencipta. Kalau orang tu dia ayah kita, katalah kan, kita semoga ayah kita, ibu bapa kita mendapat hidayat. Tapi katakanlah kalau ayah kita suruh kita buat maksiat, wajib taat? Tak. Haram taat. Suami kita suruh kita buat maksiat, wajib taat? Haram taat. Okey? Tapi kadang-kadang soalan datang, ustaz kan, suami saya suruh buka tudung, ikut ke tak ikut? Jawapan kita tak boleh ikut. Ustaz, kalau tak ikut dia pukul saya. Kata larat nak tahan tak? Tak tahan. Tak tahan ikut lah. Faham tak? Itu jawapan dia. Asalnya boleh tak boleh. Tapi kalau boleh tak, kalau dia pukul tu tahan. Mana tu pukul kita, bismillah tahan pak. Kebal kan? Boleh. Tak apalah. Kalau boleh tak apa, teruskan. Tapi kalau tak boleh kan, menyebabkan dia akan menzalimi dengan kezaliman yang fizikal, maka buka tudung dia tanggung. Senang buka tudung tapi dia tanggung. Tapi kalau kita jenis kuat sikit, ada cara lain. Kita kadang-kadang dalam jawapan tu dia banyak plan lah. Plan A macam ni. Tak boleh plan A, plan B. Pergi ke mahkamah boleh. Pergi ke kaunseling. Oh takkan nak ustaz, tak. Saya tak mampu nak pergi. Ada orang macam tu juga. Kita bagi solution, pergi ke mahkamah ataupun mahkamah syariah. Takkan nak pergi ustaz, tak boleh ustaz. Anak dah berapa orang dah ni. Okey, tak apa. Okey, C pula. C iaitu boleh tak mengadu kat mana-mana ke? Pertubuhan ke yang khadim kan, mana-mana kan. Okay, untuk dapat bantuan ke? Boleh tak? Okey, kata tak boleh ke? Malu pula. Okey. So macam mana? Okey, boleh tak minta cerai? Tak cerai masalah lagi besar. Okey, akhirnya habis nak buat apa? Saya tak boleh, saya tetap kena bersama dengan dia. Kalau gitu, nampak ada stage dia. Kalau begitu, maka puan boleh buat apa? Puan boleh bersabar. Okey. Dengan dua cara. Satu, sabar kena pukul. Yang kedua, kalau tak sabar juga, buka tudung. Dan ketahuilah, dengan mengingkari dengan hati kita, yang tanggung adalah suami kita tu. Okay? Tapi kita mohonlah supaya para suami di luar sana dan di sini pun sama kan, supaya memikirkan kebajikan keluarga, isteri khususnya. Okay, dan bukannya memikirkan apa dia, nilai tadi, nilai masyarakat. Kalau pakai tudung ni dia apa kan, setengah-setengah tempat lah kan pakai tudung ni macam ketinggalan zaman lah apa benda semua. Dia kenalah, takkan isteri saya keluar tutup-tutup, tak kena buka lah. Dia kata tak, Allah kata apa, Rasulullah kata apa kan. Okay, fikirkan yang tu dulu. Akhirat nanti siapa tanggung? Suami tanggung. Kerana suami tak suruh isteri pakai tudung ataupun tutup aurat kan. Pelik, kadang-kadang saya pelik, kenapa ada suami yang sanggup kan suruh isteri dia dedahkan aurat kan? Kadang-kadang pelik, tapi kadang-kadang benda tu kejahilan yang ada. So kita mohon agar Allah berikan mereka hidayat. Okey.